Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Adam Aisyah, wartawan TVP SS Seiring, melaporkan dari Dewan Musi. Mesyuarat Agung PIBG kali ke-46 pada hari ini 10 Mei 2025. Rasmikan mesyuarat PIBG kali ke-46 tahun 2025. Alhamdulillah. Okey, saya Ahmad Adam Aisyah, wartawan TVP SS Seiring, dan saya bersama dengan Abang Amirul Haikal untuk sesi temu gol. So, Abang, apakah perasaan Abang mendapatkan anugerah kecemerlangan SPM ini ya? Syukurlah dan ilahi saya telah dikurniakan anugerah ini, dan anugerah ini saya tidak sangka yang saya akan mendapatkannya. Saya rasa sangat bahagia kerana dapat menggembirakan beberapa guru-guru yang mengajar saya dan diri saya sendiri. Saya harap kejayaan ini akan terus berakhir bersama saya. Okey, saya lagi soalan. Okey, apakah tips selama ni Abang gunakan untuk mendapat result tinggi? Tips untuk menjadi pelajar yang cemerlang ialah kita perlu sentiasa berbuat baik dengan sesama manusia, ibu bapa, dan juga kita perlu sentiasa meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat bergantung nombor satu kita. Dan selain itu, kita juga kena berdisiplin dan tidak malas dalam untuk berusaha. Seterusnya, kita juga perlu ada mindset yang berjaya dan bukannya mindset yang gagal, untuk terus berjalan ke hadapan. Assalamualaikum, saya Evina daripada wartawan TVS Seiring. Assalamualaikum bersama Amna Nadia. Apakah perasaan anda terhadap perkembangan SPM ini? Kerana betul yang ini saya. Ini juga saya tidak menyangka dapat hadiah seperti ini. Terima kasih saya ucapkan kepada sekolah dan semua. Tips untuk pelajar yang cemerlang. Bagi saya adalah sentiasa menjaga hubungan dengan masyarakat, selalu juga menolong masyarakat juga dalam kesihatan. Selain itu, sekolah juga kendala dilakukan berbanyak sekali lagi hal secara bersalah dan banyak sekali berdisiplin dari segi berdua yang ada sekolah kita. Terima kasih kepada anda. Mesyuarat mengakhiri dengan sesi cabutan bertuah dan jamuan ringan sebagai tanda penghargaan kepada semua yang hadir.
'Cause I don't care when I'm with my